oh tak bersyukurnya, ada apa yang sekarang tak bersyukurnya. Tak, kita nak usaha untuk lebih baik. Sebab apa tahu, ada orang fikir, kenapa nak kaya? Kenapa nak dapat gaji banyak-banyak? Nak buat apa? Bukannya boleh bawa masuk dalam kubur, tak. Sebab kita dapat gaji lebih, kita kena fikir, kita dengan gaji yang lebih kita dapat tu, kita boleh bantu orang lain tau. Kalau kadang-kadang bila kita keluar pergi pasar malam ke, pergi mana-mana ke, kita mesti akan jumpa dengan orang yang memerlukan ni. Jadi kita kena fikir, okey, kalau saya dapat gaji lebih, di dalam rezeki saya ada rezeki orang lain. Kita kena selalu set macam tu. Okey, kalau saya dapat gaji bonus ke, lebih ke, apa-apa yang lebih-lebih ni, ada rezeki orang lain dalam tu. Sebab tu kita selagi kita boleh usaha untuk dapat lebih, usaha je. Sebab Allah tak pernah cakap, you jangan kaya sangat. You kena biasa-biasa je. Tak. Sebab itu ialah mindset orang yang tak nak berjaya. Dia ada masa pagi-pagi dia bangun, dia tak nak buat apa-apa. Sedangkan dia ada masa sana dia boleh belajar buat sesuatu. Katakanlah pagi-pagi macam hari Sabtu Ahad, ada setengah yang tak kerja kan. Macam saya hari ni saya kerja. Kata ada minggu hari pendek. Macam saya hari ni saya kerja, ada setengah orang tak kerja satu Ahad, betul tak? Jadi dia suka ambil masa tu untuk rehat-rehat, santai-santai, tengok movie, macam tu. Jadi kita fikir, apa yang kita dapat dengan aktiviti tu? Ya betul, kita perlukan masa untuk kita nak rehat. Di sini sampai Jumaat kita dah penat-penat kerja dah. Dah rushing sana, dah rushing sini, jadi satu Ahad kita nak rehat. Tapi anda kena fikir, kita rehat tu, yes, kita perlukan rehat, tapi kita dah betul-betul penat ke? Kita dah betul-betul penat ke usaha untuk ke arah depan yang lebih baik lagi? Sebab selalu orang nak comfort zone macam katak ni. Dia suka dengan keadaan yang sejuk tu, so dia akan keep kat bahagian yang tu. Jadi akan, memori dia tu akan fikir bahagian sejuk saja. Bila air tu dah panas, dia tak ada terlompat dah. Dia tak ada terkejut dah. Sebab dia ada memori yang indah tersebut. Jadi comfort zone ni, kalau boleh kita janganlah dalam comfort zone. Selagi kita boleh belajar untuk improve diri kita, belajar untuk improve diri kita. Belajar untuk tingkatkan kita punya value. Sebab kita tak nak gaji kita fix kat basic saja. Kalau boleh kan, kita nak advance saja.